Contoh, saya pergi ceramah dekat satu tempat di Kuala Lumpur. Saya diminta untuk bentang pasal kecacatan metodologi golongan anti hadis. Rupa dalam majlis tu ada golongan anti hadis. Saya tak tahu. Saya balon kau-kau lah. Lepas tu, lepas masa makan tu, dia datang kat saya. Saya tak tahu dia anti hadis. Dia datang, dia kata, doktor kena datang sini selalu. Doktor kena datang sini selalu. Tapi saya tak boleh lah, jadual saya penuh kan. Tapi nak kata apa? Nak kata, kadang-kadang orang jadi liberal, kadang-kadang orang jadi anti hadis. Bukan dia marah kat Islam, tapi dia marah kat orang agama yang memberikan Islam dengan tafsiran yang ridiculous. Sedangkan itu bukan tafsiran Islam. Itu tafsiran orang agama yang tidak ada asal. Buat pandai dia panggil. Bila dia jumpa tafsiran yang betul, dia akan jadi puas hati. Oh, macam tu ke? Jadi, bila dia tahu, dia jumpa dengan ilmuan-ilmuan yang mungkin memuaskan hati dia dari sudut hujah, dia akan berubah. Orang bukan semua orang boleh baca sumber agama, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh baca. Dr. Kasim Ahmad, memang dia ilmuwan. Tapi dia bidang apa? Dia bukan bidang pengajian Islam. Dia jadi masalah bila dia baca buku terjemahan. Buku terjemahan dia baca. Dia bukan baca buku yang asli. Dia ambil Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Bukhari daripada kitab English. Lepas tu dia hentam. Hentam atas salah faham yang dia buat. Sedangkan bukan tafsirannya tu. Antara contoh yang menunjukkan Dr. Kasim Ahmad tak pandai bahasa Arab. Dia ambil terjemahan. Nabi SAW sebut, hak suami ke atas isteri. Isteri tidak boleh ayyata'na ahadan takrahunahu. Mana-mana isteri tidak boleh yata'na. Perkataan yata'na tu disalah faham. Mana-mana lelaki ataupun orang yang suami tak suka. So diterjemahkan perkataan yata'na, wata'a, dalam bahasa Arab, dia ada banyak makna. Antara makna yang masyhur adalah bersetubuh. Maka dia terjemahkan dengan bersetubuh. Dia kata, tengok, hadis ni bercanggah. Hadis Bukhari bercanggah dengan hadis yang lain. Umar kata, mana-mana orang yang berzina dan dia dah kahwin, kena rejam dengan batu sampai mati. Tiba-tiba, kita hadis yang sama. Mana-mana isteri yang berzina dengan orang lain dalam rumah suami dia tak boleh nak rejam. Nabi kata, kalau isteri ni buat juga benda tu, suami kena pukul isteri dengan pukulan yang tidak mencederakan. Maka dia hentam hadis ni atas salah faham dia. Sedangkan yang dimaksudkan dengan yata'na tu bukan bersetubuh. Wata'a ni ada banyak makna dalam bahasa Arab. Antara maknanya betul lah bersetubuh, tapi makna dalam hadis ni bukan makna tu, makna lain. Makna lain. Makna yang satu lagi yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah jangan seorang isteri memudahkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan orang tu suami tak suka. Kerana perkataan wata'a tu memudahkan pun boleh. Sebab tu kitab Imam Malik namanya Muwatta'. Daripada perkataan wata'a. Pasal apa Muwatta'? Kerana Imam Malik adalah orang pertama yang mengumpulkan hadis mengikut bab-bab fiqh. Mudah nak rujuk. Sebelum tu, hadis disusun ikut nama sahabat. Tak kira tajuk. Susah kita nak cari. Hadis bab solat bercampur. Sana ada, sini ada. So Imam Malik ambil solat daripada mana-mana sahabat pun satu tempat. Dinamakan kitab itu Muwatta'. Senang nak rujuk. Kitab yang telah dimudahkan urusan untuk merujuknya. Sebab tu dia panggil Muwatta'. Bukan disetubuhi. Kalau maksud setubuh je, wata'a ni dah tentu kitab tu telah disetubuhi. Tak. Maksudnya maksudnya memudahkan. Jadi maksud Nabi di dalam hadis ni, isteri jangan mudahkan orang lain masuk dalam rumah sedangkan orang itu suami tak suka. Siapa pun dia. Suami tak suka dengan adik ipar dia, dengan adik isteri. Awak jangan bagi dia masuk dalam rumah. Saya tak suka. Kalau dia masuk mesti gosip macam-macam. Awak mula mengumpat. Awak jangan bagi masuk. Dan rumah tu rumah suami. Suami bayar. So isteri tak boleh kata apa. Walaupun tu adik dia, bagi salam, minta maaf abang tak bagi awak masuk. Duduk kat luar je lah. Hak suami. Itu hak suami. Jadi Kasim Ahmad, Dr. Kasim Ahmad, dia hentam hadis sedangkan dia salah faham. Kita cubalah untuk dialog dengan dia. Ada beberapa sahabat-sahabat pergi dialog dengan dia, tapi tak berjaya juga. Tapi kita cubalah. Mana tahu sebelum dia meninggal, hidayah datang kat dia. Alhamdulillah kita berjaya menyelamatkan satu orang. Tapi zahir daripada apa yang disebut tu nampak sangat dia bukan marah pada agama. Kalau dia marah pada agama, dia akan buang Quran sekali.
Tapi dia marah pada hadis yang dia salah faham. Mungkin juga sebahagian daripada itu hadis-hadis yang palsu yang ustaz zaman dia baca.